Dari luar nampak macam biasa, tapi rumah dekat belakang ni, tanah tepi dia boleh buat lagi 2 biji rumah guys. Bukan main besar. Nak tengok dalam? Let's go. Untuk korang yang cari rumah tanah besar, aku rasa rumah ni lah yang paling sesuai untuk korang. Sizing tanah dia 5,400 kf. Rumah teres biasa, tapi tanah dia luar biasa. Untuk rumah ni build up sizing dia 1,200 kf. Ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Lokasi rumah ni dekat Taman Pengkalan Prisma. Ruang kapus boleh muat 2 biji kereta, 1 biji kereta sini, 1 biji kereta dekat sini. Settle bahagian luar, jom tengok dalam. Untuk kondisi rumah ni, aku boleh bagi 9/10. Daripada owner beli sampai sekarang, dia tak pernah duduk guys. That's why rumah ni kondisi dia macam rumah baru. Lampu, kipas semua on dah ready dah untuk korang. Beli rumah ni, masuk furniture sahaja. Untuk bilik master bedroom, macam biasa sizing comel-comel sahaja. Boleh muat 1 queen bed dekat dalam ni. Macam biasa, bilik air tak berkongsi dengan orang lain. Dalam 2-3 tapak daripada master bedroom, ada dining area yang besar dekat tengah-tengah ni guys. Yang bagusnya, dining area ni, ceiling dia tinggi. Dan atas tu ada tingkap. Kalau siang-siang, korang tak payah buka lampu pun okey dekat rumah ni sebab ada natural light yang masuk daripada atas tu. Jimat elektrik guys. Dan belah sini pula ada 1 bilik tidur. Bilik tidur ni korang boleh jadikan bilik tidur untuk anak lelaki ataupun anak perempuan lah. Kalau katakan dia orang nak makan 2-3 tapak daripada bilik tidur, terus boleh makan dekat area sini, dining area. Inilah unik rumah ni. Dapur dia dekat area sini guys, dekat dengan dining area. Makan-makan dekat belah sana, basuh pinggan dekat area sini. Ini bilik tidur yang ketiga. Bilik tidur yang ketiga ni boleh muat 1 queen bed ataupun single bed dekat dalam ni. Tingkap dah ready dekat belakang ni lah. Untuk pencahayaan memang tak akan ada masalah. Sebelah bilik tidur yang ketiga ada 1 bilik air dekat sini. Daripada pintu ni boleh terus tembus dekat area belakang ni. Belakang ni korang boleh jadikan tempat untuk laundry area. Dan korang dah tengok dah aku review kat dalam tu. Korang rasa macam nak besarkan lagi rumah korang, tak payah pening sebab rumah ni tanah dia besar gila guys. Sizing tanah dia boleh muat lagi 2 biji rumah. Tak cukup sizing besar ni, korang boleh buat lagi 2 biji rumah ke 3 biji rumah lagi guys. Dan untuk rumah ni, disebabkan tanah dia besar, korang boleh buat swimming pool ataupun korang boleh jadikan tempat ni untuk main bola dengan family petang-petang guys. Bila tanah besar, kita boleh buat macam-macam guys. Untuk rumah ni, sizing tanah dia 5,400 kf. Memang besar, memang puas hati. Kepada yang nak apply rumah ni, at least gaji korang 5,000 dan ke atas dah boleh apply dah. Tak kisah kerja kerajaan ataupun swasta. Untuk orang yang serius nak rumah yang tanah besar, aku rasa ini rumah yang terbaik korang boleh apply. Kepada yang nak apply, save siap-siap video ni dan terus klik link bio untuk Roger aku. Kita set masa pergi viewing rumah ni.